Insan yang sihat minda dan fizikal adalah di kalangan mereka yang senantiasa prihatin dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Namun, masih ramai lagi masyarakat yang tidak mengambil kisah dengan penjagaan kesihatan mereka. Kes penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease (NCD) seperti hipertensi, jantung, diabetes, paru-paru kronik dan obesiti didapati semakin meningkat dan menjadi pembunuh utama penduduk dunia. Malaysia tidak terkecuali. Malah, kajian mendapati penyakit jantung mencatatkan jumlah tertinggi kadar kematian pesakit di hospital kerajaan, iaitu 16.1% dari jumlah kematian pada tahun 2009. Manakala pada tahun 2006 sahaja dianggarkan lebih kurang 1.5 juta rakyat Malaysia mengidapi penyakit diabetes dan 4.8 juta rakyat Malaysia mengidap penyakit darah tinggi. Penyakit-penyakit kronik seperti ini banyak ditentukan oleh gaya hidup yang tidak sihat, seperti kurang bersenam, amalan pemakanan yang tidak sihat, tabiat merokok dan lain-lain. Di antara strategi yang kita gunakan di dalam NSP atau National Strategic Plan untuk NCD ialah memperkasakan komuniti dan juga memperkasakan pesakit di dalam mengawal dan juga mencegah kejadian penyakit-penyakit NCD atau penyakit-penyakit tidak berjangkit. Menyedari pentingnya kawalan dan pencegahan bagi NCD, Kementerian Kesihatan mengambil langkah proaktif bagi menangani isu berkenaan menerusi Pelan Strategik Kebangsaan untuk penyakit NCD, iaitu National Strategic Plan for NCD atau NSP-NCD. NSP-NCD dirangka dengan memberi penekanan secara holistik, bukan setakat peranan kerajaan, tetapi juga peranan badan bukan kerajaan, NGO dan rakyat amnya bagi mengambil bahagian di dalam program ini. NCP-NCD mengguna pakai 7 strategi utama, iaitu pencegahan dan promosi kesihatan, rawatan klinikal, memperkasakan pesakit, bertindak bersama badan bukan kerajaan, badan profesional dan lain-lain pihak yang berkaitan pemantauan, penyelidikan dan surveillance, bina insan dan intervensi polisi dan peraturan-peraturan. Bahagian kawalan penyakit tidak berjangkit, Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan yang efektif dalam mendekati komuniti dalam membimbing masyarakat supaya dapat memperkasakan diri dan seterusnya bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan diri dan amalan gaya hidup sihat bagi diri sendiri, anggota keluarga dan seterusnya komuniti mereka. Salah satu program yang telah kita susun adalah kita namakan NCDP 1 Malaysia atau Non-Communicable Disease Prevention 1 Malaysia atau dalam bahasa mudah pencegahan penyakit NCD 1 Malaysia. Program ini telah kita mulakan pada tahun 2010 dengan 40 masyarakat ataupun 40 komuniti dan ini akan kita kembangkan pada tahun 2011 dan untuk tahun-tahun akan datang. Bagi merealisasikan NSP-NCD, satu program komuniti diwujudkan yang dikenali NCDP 1 Malaysia dengan menjadikan klinik-klinik kesihatan seluruh negara sebagai hub kesihatan untuk masyarakat dengan pembabitan kaki tangan klinik itu sendiri sebagai penggerak program tersebut. Program ini diperkenalkan sejak akhir tahun 2010 dan sehingga kini ia membabitkan 240 projek komuniti yang dilaksanakan di seluruh negara. NCDP 1 Malaysia menggunakan 3 saluran atau setting, iaitu komuniti, tempat kerja dan sekolah. Bagi setting komuniti, program ini bermatlamat untuk menggerakkan komuniti untuk menjalani amalan gaya hidup aktif dan mengekalkan kesihatan mental melalui beberapa kaedah, iaitu tempat ibadat seperti masjid, gereja,
kuil, tokong dan sebagainya. Selain itu, ia turut membabitkan pemimpin dan jawatan kuasa komuniti seperti Jawatan Kuasa Kawalan dan Keselamatan Kampung JKKK tempatan, Jawatan Kuasa Masjid, Pertubuhan Belia, Remaja, Wanita, Ikatan Relawan Rakyat, Rela dan sebagainya. NCDP 1 Malaysia memberikan penumpuan kepada aspek minda sihat, terutamanya aktiviti bagaimana menangani stres, pemakanan yang sihat, aktiviti fizikal, tidak merokok dan mengurangkan pengambilan alkohol. Adalah diharapkan dengan adanya komuniti seperti ini, masyarakat berkeupayaan menjalankan penyaringan faktor risiko di kalangan mereka dengan sendirinya dan seterusnya menjalankan intervensi-intervensi yang perlu ataupun yang bersesuaian. Kaki tangan klinik yang terlatih akan menjalinkan kerjasama serta bertemu dengan masyarakat setempat bagi memberi kesedaran kepada masyarakat setempat mengenai faktor risiko penyakit kronik yang boleh diubah dan mendidik masyarakat mengenai amalan gaya hidup sihat sekaligus mempraktikannya. Klinik Kesihatan Seksyen 3 Bandar Baru Bangi adalah salah sebuah klinik yang aktif mengadakan program komuniti gaya hidup sihat, mencegah NCD bersama dengan masyarakat. Program intervensi NCDP 1 Malaysia yang diadakan bersama Jawatan Kuasa Masjid Al-Kauthar yang dikenali Masjid Sejahtera mendapat sambutan menggalakkan daripada komuniti setempat. Pemilihan masjid bertujuan menjadikan masjid sebagai satu persekitaran yang menyokong gaya hidup sihat serta memperkasakan ahli masjid dan komuniti dalam aspek penjagaan kesihatan kendiri. Perbincangan bersama masyarakat dapat merungkaikan masalah kesihatan yang dihidapi dalam rangka program-program yang bersesuaian dengan tahap kesihatan mereka. Program yang dijalankan lebih menumpukan kepada mereka yang mempunyai faktor risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit NCD. Sebelum program dijalankan, satu sesi taklimat khas dilakukan bagi memastikan program berkenaan berjalan lancar dan berkesan. Selain itu, kelengkapan peralatan yang digunakan dalam modul-modul yang ditetapkan diperiksa dengan teliti agar ia dapat berfungsi dengan baik sebelum meninggalkan klinik. Objektif kita untuk menubuhkan program ni kita boleh bagikan kepada dua. Satu, objektif umum kita untuk menjadikan ahli pengunjung masjid sihat, cergas dan ceria. Manakala objektif khusus kita untuk menjadikan masjid sebagai satu persekitaran yang menyokong gaya hidup yang sihat. Kedua, kita untuk memperkasakan ahli masjid dan komuniti setempat dalam penjagaan kendiri. Contohnya macam pemeriksaan tekanan darah, berat badan dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mewujudkan sudut informasi kesihatan serta kecergasan di masjid sendiri. Buat permulaan, peserta komuniti akan menjalani ujian saringan kesihatan dan pemeriksaan tekanan darah, kandungan gula, kolesterol dan indeks berat badan BMI. Peserta yang dikenal pasti mempunyai faktor risiko NCD yang tinggi akan diminta menjalani pelbagai aktiviti dalam program tersebut selama 6 bulan. Mereka dibimbing dengan modul-modul berkaitan yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga meningkatkan aktiviti kecergasan seperti senam robik, chair robik, brisk walk, tridex band di kalangan komuniti bagi membantu menangani masalah berat badan yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit NCD. Saya bagi pihak surau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana memilih surau kami untuk merealisasikan program Masjid Sejahtera ini. Jadi saya juga berterima kasih kepada pihak komuniti surau di mana kawan-kawan memang bekerjasama dalam melaksanakan program ini. Aktiviti kecergasan dijalankan sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu yang dikendalikan oleh kaki tangan terlatih. Sebuah mesin senaman treadmill digunakan oleh peserta dalam mengekalkan tahap kesihatan
dan kecergasan yang tinggi. Selain daripada menyediakan aktiviti kecergasan dan pendidikan kesihatan, pihak klinik juga memperkasakan komuniti mengenai penyakit NCD dan melatih mereka membuat pemeriksaan saringan kesihatan sendiri. Mereka membimbing komuniti agar tahu bagaimana melakukan pemeriksaan sendiri kesihatan kepada diri sendiri dan juga orang lain dengan mengadakan bengkel cara-cara mengambil tekanan darah, kandungan gula dan juga BMI. Berat badan, tekanan darah dan kandungan gula peserta tetap akan dipantau, diperiksa dan dinilai secara berkala sepanjang tempoh program iaitu selama 6 bulan. Program menjurus kepada pemakanan turut dilaksanakan dengan mengadakan demonstrasi masakan sihat melalui kelas-kelas masakan dan ceramah mengenai pemakanan sihat. Ceramah dan motivasi kesihatan turut diadakan bagi memberikan informasi dan pengetahuan penjagaan kesihatan yang betul kepada peserta. Kadang-kadang pihak komuniti ini dia mengetahui pemakanan yang sihat macam mana, tetapi cara makan yang betul perlu dididik juga. So harapan pihak penganjur iaitu Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat berkolaborasi dengan Masjid Sejahtera adalah sangat tinggi, di mana kami mengharapkan intervensi ini dah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat kepada peserta komuniti kita di sini, di samping meningkatkan taraf kesihatan mereka, insya-Allah. Program yang dijalankan ini berjaya memberikan impak yang positif dan ia akan menjadi contoh kepada komuniti sekitar untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat mencapai kesejahteraan dan kesihatan kepada masyarakat setempat. Ia juga akan menjadi budaya bagi komuniti setempat agar menjadi aktiviti sihat dengan mengamalkan aktiviti kecergasan sepanjang masa.